bersama-sama kita gembira, hilangkan duka dan lara, menari ikut irama, semuanya harus gembira. Yang tua muda ikut semua, yang kecil-kecil pun boleh juga. Ku ingin semua gembira, menari ikut irama, semuanya harus. Sallallahu alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al bilad wa rijaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi wa bi kitabillah. Rasa seronoknya tidur kat surau tu sampai susah nak bangun. Sebaik Baba Aden kita yang kejut Okey, jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima atau kurang baik apa benda, ini adalah satu ujian bagi saya yang mana saya dapat terima dengan secara ikhlas. Jumpa orang baik saya dah tunjukkan macam mana cara, tapi belum masak, ada tepi tu. Jadi buat binjai dah tengok dah, tapi tak tahulah rasa tak ada. Minta selamat insya-Allah. Sekian wabillahi taufik, saya doakan semoga sihat walafiat kepada anak-anak. Jangan kita cerita aja besok tak bagi. Ini susah ni. Jadi kita sesamalah. Apa yang kata-kata saya minta maaf lah sesama, tak halal makan minum. Dan juga dalam perjalanan ni keselamat. Apa hati? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa tak dapat nak cakap hari ni. Lama rasanya. Tak bisa. Saya sunyi. Selepas ni saya tinggal 2 orang aja di sini. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada doktor, kepada ibu, kepada semua keluarga-keluarga, anak-anak yang sampai tempat saya ni pertama kali. Sungguh meriah dan sungguh gembira rasanya. Saya 2 hari ni saya tak rasa sakit badan. Selalu badan saya sakit hari ni. Sungguh gembira. Rasa saya apa dapat pun saya nak bagi rasanya. Nak bagi makan puas, nak bagi seronok. Supaya semuanya ni besok keluarga-keluarga ni datang balik tempat saya. Saya harap datang lagi sini. Saya memang seronok rasanya. Orang kampung kan terbuka matanya. Melihat kan, kalau buat ke masjid meriah dan dia Kak Ji dia kata bolehlah orang dekat-dekat masjid tu datang sebab banyak ibu-ibu tua sini. Ni rumah yang banyak-banyak ni bukan ada penghuni. Tak ada penghuni. Rumah banyak penghuninya tak ada. Dah meninggal, ada orang tua tu ikut mak anak dia kan. Jadi saya duduk sini tak berapa banyak rumah. Tak berapa banyak orang. Jadi orang kampung ni banyak yang warga tua tu yang banyak sakit. Itu yang tak ramai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah datang. Beribu-ribu terima kasih rasa saya datang ni. Lapang hati saya, sihat badan saya rasanya. Dah dapat tengok semua warga datang. Lepas ajak saya. Lepas ajak saya kata saya nak ajak warga Pelantin datang. Dan saya terima kasih kepada ibu yang menolong tu. Ya Allah, tak penat saya. Banyak yang menolong. Bapak-bapak yang buat ceria ni pasal aku pun saya rasa wah macam kenduri besar rumah saya ni. Saya cakap juga wah macam kenduri kahwin rumah saya kata daripada pagi tu nyanyi sampai malam macam-macam acara kan. Itu yang buat dengar bising aja apa dibuat Pak Imam dia kata. Tak pernah dia kata riuh aja dengan merhaban tak berhenti-henti kan. Saya harap orang kampung dia buka batu. Kerjalah bersungguh-sungguh majukan anak prihatin ni supaya buka mata orang luar memandang betul-betul maju dan tercapai macam yang dihajat dan dapat menyiapkan rumah tu dengan lebih cantik dan selesa, anak-anak lebih ramai lagi. InsyaAllah saya akan bantu dia mudah-mudahan takat yang saya terdaya. Saya minta maaf. Ada silap. Doktor, saya ucapkan terima kasih dari isteri ya. Dan anak-anak semua. Pak Bahrin sebagai pemerhati warga emas yang kita bawa kemari sempena Hari Bapa ni untuk memberikan sepatah 2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Pak Majlis. Jadi tuan-tuan dan puan, khususnya Pak Imam kita semalam kita dapat sembahyang berjemaah. Alhamdulillah
kita punya surau tu penuh jemaah, boleh jadi macam masjid dah. Orang luar nak datang pun, orang perempuan nak tumpang belakang pun tak boleh. Kanak-kanak ni penuhnya, hebat dia orang ni. Dia orang menyesal, kanak-kanak menyesal. Tahu tak tuan-tuan, di belakang saf kanak-kanak saf. Dia nak start lambat terkial-kial. Once dia dah start, lajaknya tu 50 kilo dia kata. Jauh lah, tapi naik kereta lama ni sedap. Dia berjalan dengan kereta lama sedap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai kolam yang Pak Majid dah jemur tu, kita beri tepuk tangan berdua kolam Pak Majid. Kolam tu menzikirkan anak-anak ni sampai sanggup melompat bangun walaupun terpaksa solat subuh. Kalau tidak punya payah nak tolak tu, nak tolak selimut yang berapa tile tu kan. Ni apa hal? Ni sedar tak sedar? Sedar Ketuk. Okey. Prihatin? Hidup lagi. Tentu halal berhalal. Kod ada yang di luar akad tu tadilah. Kod terpetik petai ke terpetik rambutan ke apa-apa lah. Adabnya supaya tak biadab, kita mohon dihalalkan, dan kesalahannya minta diampun. Tak boleh hantar semua kan. Mungkin kita hantar sebahagian buat bising. Buat bising kat sini. Jadi sunyi ni kerana tak ada bunyi-bunyian. Kita datang bawa bunyi kemari. Tak apalah kalau tak berkenan dengan lagu, kita buat marhaban. Kalau tak ada kalu, kita bercelutik. Bila sakit hilang, panjang sikit tak umur. InsyaAllah kami dapat menumpang kasih lama sedikit daripada apa yang sepatutnya telah ditetapkan berkat doa. Doa ni seruan. Jadi anak-anak ini ada doa masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dijalankan pada ayah. Kita teruskan majlis kita dengan penyampaian selepas. Ala Muhammad sallallahu alaihi ya Rasul salam alaika ya Habib sallallahu alaika marhaji marhaban ya nurul abbas ya kesabaranku ya Allah, tabahkan hati hamba-Mu di atas perpisahan ini. Teman, betapa pilunya hati menghadapi perpisahan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan.